Cik Syira, untuk skin yang tengah pedih, moisturizer apa yang okey tak buat lagi pedih? Dia tak ada moisturizer apa yang tak buatkan kulit awak pedih. Awak kena faham dua konsep. Moisturizer yang buatkan kulit pedih, dia ada ingredient yang macam fragrance ataupun dia irritating ingredient. Kalau list Cik Syira memang dah filter semua sifat-sifat produk macam tu. Kecuali kalau produk tu best sangat, Cik Syira akan bawa contoh produk ni. Tapi Cik Syira akan mention, kata dia ada irritating ingredient macam fragrance. Kalau awak minta formulasi dia recommend daripada Cik Syira, memang dah tak ada ingredient irritating. Tapi kenapa Cik Syira kata dia tidak ditentukan oleh produk? Sebab kalau produk tu tak ada ingredient irritating pun, dia tetap ada potensi irritate. Contoh macam ni, exfoliating. Kalau macam ni, dia snail. Kena faham. Dia tak ada potensi formulasi tu irritate. Dari yang konsep yang kedua ni, dia sangat spesifik. Macam mana nak handle spesifik tu, dia tak ada format. Dia tak ada spesifik ingredient, tak ada. So, bila dia tak ada spesifik ingredient, kita kena faham reaction kulit kita. So, macam mana awak nak tahu satu produk tu okey dan tak pedihkan kulit? Tidak ditentukan oleh produk mana Cik Syira recommend. Tapi, recommend produk adalah salah satu cara yang awak kena buat nanti. Apa benda yang betul-betul real bantu awak untuk kenal pasti dia tak pedih? Solusi dia bukan pada produk. Solusi dia adalah pada guide.